satu topik yang penting untuk semua. Sebab ni hasil daripada semalam saya ada perjumpaan beberapa rakan berkenaan dengan isu kes Yusof Rota. Jadi dalam perbincangan tu ada perkara yang kita dapatlah yang mana saya rasa saya patut kongsikan dengan semualah. Kita tak tahu perkara ni berlaku tak berlaku, tapi untuk mengingatkan kepada semua, perkara ni berkemungkinan besar boleh berlaku. Dan saya juga telah buat cross check juga dengan beberapa orang rakan polis, yang mana ialah saya bekas polis kan. Jadi saya tanya mereka boleh tak boleh, mereka kata boleh. Boleh, dan kemungkinan untuk 12 hari bulan ini sesuatu perkara yang besar berlaku, dia boleh berlaku lah. Jadi sebab itulah saya terpanggil untuk buat live malam ni walaupun hari raya, sebab saya nak sampaikan mesej yang mana saya yakin korang masih berada dekat kampung dengan keluarga, mungkin tengah tengok live saya ni dengan keluarga kan, letak satu phone ramai-ramai tengok kan. Selamat Hari Raya Aidilha kepada semua yang menyaksikan live saya ni. Ini berkenaan dengan kes Yusof Rota. 12 hari bulan ini dia ada dua kes. Yusof Rota ni ada dua kes. Pertama, kes yang mana dia ni saman Anwar Ibrahim. Seperti mana yang kita semua tahu, 4 hari bulan Mahkamah Tinggi memutuskan telah menolak permohonan Anwar Ibrahim untuk meminta imuniti kekebalan. Yang mana 16 hari bulan ini ditetapkan hari perbicaraan 16, 17, 18, 19 dan 23, 24, 25. Ditetapkan perbicaraan kes saman sivil Yusof Rota saman Anwar Ibrahim. Saman berkenaan dengan serangan seksual yang dilakukan Anwar ke atas Yusof Rota pada tahun 2018. Jadi mahkamah dah fikkan tarikh tu. Cuma last minute Anwar minta imuniti, minta kekebalan dan minta untuk rujuk perlembagaan persekutuan. Adakah Perdana Menteri ini ada kekebalan ataupun tidak. Dan pada 4 hari bulan Jun tempoh hari, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa Perdana Menteri tidak ada imuniti. Wah, Raja-Raja Melayu pun, dia pun tak ada kekebalan. Ada mahkamah khas untuk mereka. Jadi, oleh kerana itu, Anwar telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan dan kabarnya ke Mahkamah Persekutuan juga. Saya tak faham prosedur ni, mungkin pengamal undang-undang lebih faham, sebab apa yang saya tahu, yang saya pernah alami dan saya yakin ramai pun pernah tahu perkara ni, kalau keputusan Mahkamah Tinggi itu keluar, kita akan merayu ke Mahkamah Rayuan dulu. Dia tak boleh terus ke Mahkamah Persekutuan. Keputusan Mahkamah Tinggi perlu merayu ke Mahkamah Rayuan dulu. Selepas Mahkamah Rayuan, barulah boleh merayu ke Mahkamah Persekutuan, iaitu mahkamah yang paling tinggi. Ada 5 orang judge kat situ. Tapi dalam kes Anwar Ibrahim ni, mula-mula filekan ke Mahkamah Rayuan. Kemudiannya, filekan ke Mahkamah Persekutuan. Sedangkan Mahkamah Rayuan belum bersidang lagi. Jadi Mahkamah Rayuan telah menetapkan pada 10 hari bulan Jun ini. 10 hari bulan Jun, permohonan rayuan Anwar Ibrahim berkenaan dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi yang telah menolak imuniti kekebalan yang Anwar pohon dalam perbicaraan kes saman sivil Yusof Rota ni. Jadi 10 hari bulan kita akan tunggu, kita akan tengok apakah keputusan yang akan ditetapkan oleh 3 orang hakim. Mahkamah Rayuan 3 orang hakim. Mahkamah Persekutuan 5 orang hakim. Jadi Mahkamah Rayuan akan buat keputusan, kita tengoklah apa keputusan dia pada 10 hari bulan. 12 hari bulan, itu adalah kes yang mana Yusof Rota sebelum ini telah ditangkap dan didakwa di mahkamah kerana memiliki 2 pucuk senjata tiruan dan juga dadah. Dadah yang mana kesalahan tersebut adalah kesalahan hukuman gantung sampai mati. Ataupun mungkin boleh kena penjara seumur hidup. Jadi bagi kesalahan ini tidak boleh dijamin. Maka sebab itulah daripada bulan September 2024 sehingga ke hari ini dah 10 bulan Yusof Rota berada di dalam tahanan penjara Sungai Buloh kerana dia tidak boleh dijamin. Hari ini kita beraya dengan keluarga. Tempoh hari raya puasa kita beraya dengan keluarga, tetapi Yusof Rota dah 10 bulan dalam penjara, dia tak dapat beraya dengan keluarga, tak dapat beraya dengan mak dia dan adik-beradik dia. Kita boleh beraya, dia tak boleh beraya. 10 bulan. Jadi mahkamah telah selesai perbicaraan tempoh hari yang mana Yusof Rota diwakili oleh Tuan Rafiq, Peguam Tuan Rafiq dengan berlawan dengan pendakwa raya lah. Jadi keputusan tu akan diketahui pada 12 hari bulan Jun ini. Sama ada Yusof Rota dibebaskan dan dilepaskan ataupun dia perlu membela diri. Jadi kalau 12 hari bulan ini Yusof Rota diputuskan untuk membela diri, maka dia akan masuk dalam mahkamah balik, dia akan membela diri. Dia akan bercakap berkenaan dengan
bukan pemilikan dia, dadah dan juga senjata api, dan apa yang berlaku dan siapakah yang terlibat dalam perkara ini. Jadi kita tak tahu apa keputusan dia. Cuma 12 hari bulan ini saya dah banyak kali bagi tahu, Tuan Rafiq pun peguam pun bagi tahu, ramai kawan-kawan TikToker yang berkempen, ramai juga tim Malabot yang kempenkan perkara ini, untuk kita turun pada 12 hari bulan Jun ini pada pukul 8.30 pagi. Tak payah ambil masa lama, sejam je guys. Sejam je untuk kita turun pada hari Rabu nanti. Pada 12 hari bulan nanti. 12 hari bulan ini di mahkamah. So nak ramai yang hadir. Jadi, kenapa nak ramai hadir? Sebab kita nak tunjukkan solidariti kita kepada Yusrota, mangsa yang dizalimi, mangsa yang diinaya, yang mana dia telah ditahan secara 10 bulan dalam penjara Sungai Buloh. Sedangkan dadah dan senjata api bukan milik dia, tapi telah disetup oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, yang mana Yusrota dalam pembicaraan kes ini menamakan dua orang, iaitu Anwar Ibrahim dan Farhash, yang mana suspek, yang mana berdendam dengan diri dia. Jadi Yusrota juga telah membuat laporan polis sebelum dan apabila dia ditangkap, berkenaan dengan perangkap yang telah diletakkan ke atas diri dia. 12 hari bulan ini ada perkara yang mungkin akan menginaya Yusrota sekali lagi. Kita tak pasti perkara tu akan berlaku ataupun tidak. Tetapi dalam keadaan hari ini, dengan kezaliman yang mereka telah lakukan kepada Yusrota, bermakna mereka boleh melakukan lagi sekali kezaliman ke atas Yusrota. Mereka boleh buat satu perkara lagi yang mana nak menyumbat Yusrota dalam tahanan. Andai kata Yusrota perlu membela diri pada 12 hari bulan, tak apa. Dia terus balik ke penjara Sungai Buloh, masih lagi dalam tahanan, tak dapat bersama dengan keluarga dia, tetapi dia akan memberikan keterangan dalam pembicaraan. Tetapi jika Yusrota dibebaskan dan dilepaskan pada 12 hari bulan ini, ada kemungkinan besar bahawa Yusrota akan ditangkap semula. Ya, ditangkap semula. Tangkap atas kesalahan apa? Semalam dalam perbincangan kita kongsikan perkara ini, yang mana kita tahu dalam kes Yusrota ni, mereka meletakkan dadah dan senjata api untuk Yusrota. Mental dia rosak, jadi gila. Tekanan kepada Yusrota. Ini matlamat mereka ni. Dan Alhamdulillah 10 bulan pun Yusrota tak terkesan. Mental dia masih kuat, strong. Mereka boleh menjalankan tindakan yang sama, yang mana menangkap Yusrota sekali lagi. Tetapi kali ini di atas LLPK. Atau dadah berbahaya LLPK. Yang mana Yusrota, andai kata 12 hari bulan, dia bebas daripada pertuduhan memiliki dadah dan senjata api, keluar daripada mahkamah, dia ditangkap semula di atas dadah berbahaya LLPK. Yang mana dia boleh ditahan 14 hari ataupun 60 hari dan 2 tahun dalam tahanan, yang mana tahanan Sempang Renggam. Kalau siapa pernah dengar, mungkin ada kenal kawan-kawan ataupun saudara mara ataupun pernah tahu perkara ini. LPK ni atau pencegahan khas atau dadah berbahaya, yang mana kes-kes yang polis tak cukup bukti, dia tak ada evidence yang kuat, dibebaskan daripada mahkamah, tetapi suspek syak, maka dia boleh ambil sebagai tahanan LLPK. Dia lebih kurang macam SOSMA, tapi ini more kepada dadah. Sebab dalam kes Yusrota ini adalah atas dadah berbahaya, hukuman gantung sampai mati. Jadi mereka boleh gunakan perkara yang sama untuk simpan Yusrota, untuk terus bagi tekanan kepada Yusrota. Okey. Dalam LLPK ni, dia memang kuasa polis, tetapi atas kuasa dan arahan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Okey, saya kongsikan sikit apa yang saya dapat.
Memang jahat, memang jahat. Diorang memang jahat. Memang jahat. Bukan sikit-sikit punya jahat. Sebab ini dia termaktub dalam undang-undang dalam negara kita. So dia ada dalam undang-undang. Dia bukan suka tak. Tetapi dia termaktub dalam undang-undang. Cuma kuasa dia kuasa pada menteri. Jadi menteri boleh untuk mengambil tindakan ke atas mana-mana yang dikatakan sebagai langkah pencegahan khas. Langkah-langkah pencegahan khas 1985 LLPK berkaitan dengan akta dadah berbahaya. So dia tak ada proses perbicaraan macam sekarang. Yang mana serota bicara dia tak ada. Cuma dia ada satu lembaga yang mana peguam akan fight lah. But mereka boleh tahan selama 14 hari, 60 hari dan kemudiannya hantar ke Separenggam untuk 2 tahun. Dan dia boleh ditambah lagi. 2 tahun habis tambah lagi. Atas kuasa menteri. Ya, polis tibat tetapi atas kuasa menteri. Jadi kalau serota dibebaskan, ya dibebas. Tapi mereka boleh gunakan akta ini untuk tangkap dan simpan Yusof Rota. Kita tak fitnah. Tetapi kita tidak yakin dengan keadaan yang berlaku hari ini. Dalam kes Rota diletakkan dadah pun kita tak percaya dah dengan polis. Tambah pula hari ini melibatkan Menteri Dalam Negeri. Yang mana semua orang tahu ini Pudin Pokar. Okey, ini Pudin Pokar. Pudin Pokar. Saya nak kongsikan dengan semua untuk semua faham. Jadi, saya bacakan sikit. Lebih kurang lah dia punya tu. Dia boleh ditahan tanpa bicara bagi tempoh 2 tahun di bawah Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985. Apabila seseorang itu dikenal pasti sebagai seorang pengedar dadah. Sebab Yusof Rota ni dikatakan mengedar dadah. Pendakwaan kata Rota ni, dia mengedar dadah di pekarangan balai polis. Jadi, dia ni pengedar dadah. Walaupun mengedar dadah di pekarangan balai polis. Tetapi, dia dibebaskan oleh mahkamah. Tak ada bukti yang kukuh. Dia akan disiasat pula di bawah Akta Dadah Berbahaya LLPK. Nampak? Akta ini memberi kuasa kepada pihak polis untuk menahan orang yang disyaki selama tempoh tidak lebih 60 hari. Untuk tujuan siasatan. Bermakna kalau Yusof Rota keluar, dia boleh tahan Yusof Rota selama 60 hari. 60 hari. Tahan 60 hari. Dalam kat sini lah. Dan akta ni juga, dia memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri. Mengenakan perintah tahanan terhadap mereka ini selama 2 tahun. Bermakna kalau Yusof Rota bebas, 12 hari bulan, atas arahan diorang ni, komplot ini, Yusof Rota ditangkap semula 60 hari tahanan. Tak tahulah lokap mana 60 hari. Selepas 60 hari atas arahan Menteri Dalam Negeri, dia akan disumbat selama 2 tahun. Yang mana boleh diletakkan di, biasa orang popular kat sini, tahanan Separenggam lah. Siapa pernah dengar penjara Separenggam. Tadianya cerita dia pusat pemulihan akhlak. Dia bukan pemulihan akhlak. Dia memang itu kes-kes berat lah. Mostly kes-kes berat lah. Dia tak ada perbicaraan macam sekarang Tuan Rafiq berhujah dalam mahkamah, pendakwa raya berhujah. Dia tak ada perbicaraan macam tu. Dia ada lembaga penasihat yang mendengar rayuan tahanan. Jadi, apa yang saya kongsikan ini bukan satu benda yang saya harap korang dah faham lah apa yang saya kongsikan ni. Bermakna dia boleh. Apatah lagi Menteri KDN adalah Saifuddin Nasution. Pudin Pokar. Siapa Pudin Pokar? Dia adalah kepimpinan Parti Keadilan Rakyat. Dia PKR. Orang siapa? Orang Anwar Ibrahim. Pudin Pokar kalah pilihan raya. Dia kalah. Dia dilantik sebagai senator. Kemudiannya dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Menteri yang jaga polis, jaga immigration, jaga macam-macam agensi. Orang kalah pilihan raya tetapi Anwar lantik. Dia pandai, dia tak pandai. Tetapi dia mengikut arahan. Arahan siapa? Arahan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab Anwar yang lantik dia. Saya nak ajak semua fikir apa saya cakap ni. Fikir, jangan percaya, kau fikir. Saya nak ajak kau ingat balik.
Korang ingat tak macam mana Pudin Poka fitnah Sanusi? Korang ingat tak macam mana Pudin Poka dia fitnah Sanusi? Dia fitnah Sanusi songlak duit, dia fitnah Sanusi curi REE, dia fitnah Sanusi. Sanusi saman dia. Tetapi fitnah tu berjalan. Dia menyalahgunakan kuasa dia sebagai polis, sebagai anggota Menteri KDN yang jaga polis, dia salah guna kuasa. Saya nak bagi tengok video ni, ada beberapa video yang saya dah kongsikan, dah save. Nak ingatkan balik penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Pudin Poka. Kejap Saya akan lulus. Jangan risau, saya akan lulus segera. Ada masalah. Saifuddin salah guna kuasa, lulus ceramah politik. Dia akan lulus segera. Sebab apa? Sebab dia Menteri KDN, Menteri yang jaga polis. Penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan kuasa. Dan dengar apa Sanusi cakap pula. Saya akan mulai hari ini, akan mula mendedahkan satu persatu. Tapi saya tidak akan menyerang peribadi dia. Saya akan sebut bagaimana lemahnya pengurusan keuangan kerajaan di Kedah. Misalnya, ya, lemahnya tahap mana? Lemah sehingga peruntukan duit maris yang sepatutnya mengikut perlembagaan dan mengikut undang-undang hanya boleh menjalankan aktiviti menyelenggara jalan raya seluruh negeri Kedah. Nilai jumlahnya 1.6 bilion. Tapi apa yang Menteri Besar Sanusi buat? Ya, dia gunakan duit maris itu untuk tujuan pembangunan yang menyalahi semua tata kelola keuangan kerajaan. Mulai 2014, Kerajaan Kedah telah mengurus keuangan secara teratur, tiada menyalahi mana-mana tata. Dia fitnah terang-terang depan media. Sebab apa? Sebab dia Menteri KDN, Menteri yang jaga polis. Takkan polis nak tangkap dia walaupun dia fitnah? Takkan polis nak tangkap dia walaupun dia fitnah? Dan jangan lupa, fitnah yang dilemparkan dalam menjatuhkan arwah Khalid Ibrahim dalam langkah Kajang dulu tu. Fitnah yang dilemparkan sehingga menyebabkan Tan Sri Khalid dipecat daripada PKR. Siapa yang menyebarkan fitnah ni? Saifuddin Nasution bersama dengan Rafizi Ramli. Jadi hari ini korang rasa lah. Saya ajak fikirlah. Jangan percaya saya cakap lah. Korang fikirlah sih. Adakah Pudin Poka ni dia jadi menteri, dia buat untuk rakyat dan negara, ataupun dia buat untuk kepentingan Anwar Ibrahim? Saya nak ajak korang fikir. Dia akan buat untuk kepentingan Anwar Ibrahim. Secabar Pudin Poka sama lah. Kalau dia kata Sefina. Dia dilantik oleh Anwar Ibrahim. Jadi dia akan buat untuk Anwar Ibrahim. Dan dengan pembebasan Surota ini adalah ancaman kepada Anwar Ibrahim. Kita dah tengok hari ni betapa bergelutnya Anwar Ibrahim, beria-ria juga untuk mengelakkan diri daripada perbicaraan ini. Jadi guys, ini resiko yang akan berlaku. Tetapi kalau kita tak ramai 12 bulan, kalau kita tak ada orang, kekuatan kita tak ada, mereka akan seronok lah. Tapi kalau kita turun dengan ramai 12 hari bulan, mereka pun akan 3, 4 kali. Sebab kalau Yusrota bebas pada 12 hari bulan, kita ramai hari tu, polis yang nak buat kerja ni pun akan fikir 3, 4 kali. Menteri KDN Pudin Poka pun akan fikir 3, 4 kali. Ramai orang turun bersolidariti untuk Yusrota. Tapi kalau kita tak ramai, dia akan rasa megah. Dia akan power. Dia akan tunjuk, oh, tak ramai orang dengan Yusrota. Siapa pun tak peduli pasal Yusrota. So kalau kita tangkap dia pun, lepas ni pun kita letak dia LPK Separenggam pun, tak ada orang peduli, tak ada orang kisah. Hanya bising di sosial media saja. Tapi kalau 12 hari bulan ni kita ramai-ramai turun, kau rasa dia orang tak takut ke? Kita bukan nak musuh. Kita hadir untuk bersolidariti untuk Yusrota.
Kau fikir dia orang tak takut ke? Kau fikir dia orang tak fikir ke? Alamak, ini ramai ni. Sebab, apabila Yusuf dibebaskan pada 12 hari, andai kata kita minta dia dibebaskan 12 bulan ni. Dia bebas tu, bebas lah. Dia balik lah. Sebab kalau dia orang nak tangkap, selepas keluar daripada mahkamah, dia akan ditangkap. Tapi kalau dia dah keluar tu, dia dah balik, tangkap tak jadi dah, cerita lain dah. Kau pernah tengok tangkapan semula? Saya tanya dengan korang, pernah tengok tak kes-kes polis tangkap semula? Pernah tengok? Kalau korang tengok kes-kes polis tangkap semula ni, berapa lama masa dia tangkap semula? Berapa lama proses dia tangkap semula ni? Kalau korang tengok kes-kes ni, berapa lama? Keluar mahkamah, tangkap, ataupun besok dia tangkap? Ha? Kalau korang tengok kes-kes lah, dia panggil sambung gari ya daripada. Keluar mahkamah, dia terus tangkap. Jadi kalau kita ramai 12 hari bulan ni, polis pun takut nak tangkap. Kalau arahan Menteri KDN nak tangkapkan, polis akan bagi tahu, ni ramai ni, ramai ni, ramai. Sebab kita ada. Kita bersama dengan saudara, kita ada. Guys, saya bukan cerita nak menakut-nakut kau, tidak. Tetapi di bawah kerajaan yang zalim ni, mereka boleh bertindak. Kalau kita lemah, kalau kita tak bermaya, kalau kita ni berpecah. Tapi kalau kita ni strong, together, kuat, unity, kau rasa mereka pun takut. Sebab tu 12 hari bulan ni penting sangat. Penting untuk kita hadir, bersoliditi untuk Yusof Rota. Keputusan keluar, kita minta supaya insyaAllah lah, moga-moga dia dibebaskan lah. Sebab apa yang saya tengok, dan saya yakin korang nampak, Anwar dalam keadaan yang panik. Dia dalam keadaan yang takut. Ini bukan sikit-sikit punya panik, ini takut luar biasa punya, luar tabi'i. Kau bayanglah bila dia minta kekebalan ni, dia minta imuniti ni, dia takut. 10 bulan Yusuf Rota dalam penjara Sungai Buloh, dia ingat mental Yusuf Rota ni koyak. Yusuf Rota tak koyak, Allah jaga dia, Allah bagi dia. 10 bulan dah ni. So now ni, nak dekat kepada hari pembebasan dia ni. Kalau dia dibebaskan ni. So kita kena turun support dia. Kita marah dengan Anwar Ibrahim. Kita marah dengan kerajaan Madanon ini. Kita menyampah, kita benci. Tapi tak cukup kalau kita sekadar kita bercakap je. Kita kena tunjuk, kita benci, kita marah dengan mereka. Yusuf Rota wakil kita. Dia wakil kepada kita ni, yang lawan Anwar Ibrahim. Saya dah cerita kat korang ni tadi, sesusul remote kan. Anwar punya perancangan Bumi Hangus ni, lepas satu, lepas satu. Pasal beras tempatan tak ada, pasal sekarang ni gas purple. Dia ada lagi ni, plan dia ni. Satu plan dia ni. Ini perancangan mereka ni. Perancangan mereka ni. Tetapi tiba-tiba ada pula kes Yusuf Rota. Ada pula kes Yusuf Rota ni, yang akan menghentikan perancangan Anwar next step ni. Kita kena support lah dia. Kita kena sokong dia lah. Sebab dia sekarang ni tengah berlawan. Kita berlawan juga. Tetapi dia ni mengikut proses undang-undang. Mengikut saluran. Kita ni tak ikut saluran lah. Kita bantai dia, kita bagi emoji gelak, kita bercakap, kita kutuk dia. Ni ikut saluran ni yang akan break dia. Kenapa? 12 hari bulan, insyaAllah Yusuf Rota bebas. 16 hari bulan bicara. 16 hari bulan tu, semua banyak benda akan terbongkar, guys. 16 hari bulan banyak benda terbongkar. Ya, ini saman sivil, ini bukan pertuduhan jenayah. Kerana selepas itu, desakan untuk Anwar letak jawatan lah. Penarikan sokongan ahli parlimen ke atas Anwar Ibrahim. Termasuklah geng-geng Rafizi Ramli. That's why Rafizi bagi tahu, dia letak jawatan dan notis bercuti sehingga 16 hari bulan. 16 ke 17? Why? Because 16 hari bulan punya apa yang Yusuf Rota akan buka dalam mahkamah. Ni, sebab tu penting Yusuf Rota ni. That's why kenapa mereka sumbat Yusuf Rota dalam penjara. Mereka plan, mereka nak tangkap lagi. Mereka nak, because ni akan matikan Anwar Ibrahim.
Sejarah dah membuktikan ianya berlaku dulu. Sejarah membuktikan dalam kes Saiful Bukhari. Saiful Bukhari bukan siapa-siapa. Demi maruah dia yang diliwat, dia lawan Anwar Ibrahim. Dia bukan kerana konspirasi. No, because of masalah Anwar sendiri. Dia lawan Anwar, masuk penjara sebab Saiful Bukhari. Orang yang tak bersalah ini, dia lawan. Dia lawan sungguh-sungguh. Anwar masuk penjara. Sebab itu kes jenayah. Ini saman sivil, ini bukan kes jenayah. Sebab ini adalah untuk menuju kepada kejatuhan yang amat dahsyat Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab itulah dia letak Izzah sebagai timbalan. Dia tahu. Sebab itu dia letak Izzah sebagai timbalan. Because dia nak buat persediaan. Sebab apa kita buat? Kita tanya balik diri kita, aku buat apa? Aku buat apa? Ya, aku lawan, aku buat live, ya betul. Bagus. Teruskan, jangan berhenti. Tapi sekarang ni, Serota ni, kita jangan biarkan dia keseorangan ni. Penting 12 bulan ni, guys. 12 bulan ni penting untuk kita turun beramai-ramai. Saya tak tahu berapa ramai lah. Tapi saya rasa saya haraplah 200-300 orang lah. Betul saya cakap. Kalau kita dapat turun 200-300 orang, guys. 200-300 orang. Ya, mungkin lagi pada jauh, mungkin susah nak datang. Tapi Lembah Kelang takkan tak boleh datang. Takkan tak boleh datang sekejap. Dalam ni ada ramai ni sekarang. Ini kena shadow 700 lebih. Dekat YT ada 2,500. Yang dengar malam ni takkanlah tak boleh datang 500 orang. Turun, guys. Penting. Benda ni penting. Saya cakap dengan kawan penting. Sebab saya dah bagi tahu tadi kan. Dia orang boleh tahan semula. Kerana kononnya LLPK. Atas dadah berbahaya. Sumbat 60 hari. Kemudiannya 2 tahun. Kuasa Menteri KDN. Menteri KDN Pudin Pokar. Orang Anwar Ibrahim. Budak suruhan Anwar Ibrahim. Jadi menteri pun sebab Anwar lantik. Kalah pilihan raya. Dilantik. Because of budak Anwar Ibrahim. Atas arahan Anwar juga dia fitnah Sanusi. Jangan lupa semua tu. Kerja dia memfitnah. Dia buat kerja untuk Anwar Ibrahim. Dalam parlimen dia pertahankan Anwar Ibrahim. Dalam isu Palestin, dia bagi tahu Anwar matlamat nak keluarkan penduduk Gaza. Jangan lupa. Kau ingat tak? Dalam parlimen dia bagi tahu Anwar pergi luar negara ni, jumpa dengan Arab ni sebab plan nak keluarkan rakyat Gaza tu daripada Gaza. Kau ingat tak ingat ni? Dia nak keluarkan rakyat Palestin daripada Gaza. Ingat tak ingat? Dalam parlimen dia cakap. Agenda siapa tu? Itu agenda Israel. Untuk keluarkan rakyat Palestin di Gaza tu. Kosongkan Gaza. Pudin Pokar. Jangan lupa. Semua ni jangan lupa. GISB. Apa Pudin Pokar bagi tahu dalam parlimen? Apa Pudin Pokar bagi tahu dalam parlimen? Dia kata GISB ni kumpulan jenayah terancang. Pudin Pokar bagi tahu atas arahan siapa kalau bukan Anwar Ibrahim, bos dia. Jadi sebab itulah kita tak percaya dengan polis sebab menteri KDN. Ya, polis bagus lah dia buat kerja polis kalau siasat. But kita tak percaya hari ni sebab menteri engkau tu budak Anwar Ibrahim. Banduan yang didapati bersalah kerana kesalahan salah guna kuasa. Kesalahan rasuah. Kesalahan liwat. Jadi hari ni, menteri KDN budak Anwar Ibrahim, banduan jenayah salah guna kuasa. Engkau rasa rakyat nak yakin dengan polis? Kita tak yakin lah. Sebab menteri engkau tu budak kepada banduan salah guna kuasa. Kau tengok JSB cukup lah. Kau tengok JSB. Cuba fikir guys. Menyayat hati. Kita rasa geram. Ya, mula-mula orang marah. Ramai orang marah. Tapi because of polis bawah Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Pudin Pokar pula bos dia banduan jenayah rasuah salah guna kuasa dan juga liwat. So kau rasa
Dan hari ni pun kita tahu pegawai-pegawai atasan polis, dia orang semua menjilat. Nak naik pangkat, nak lobby tempat. Itu yang struggle dengan pegawai-pegawai kat bawah. Pegawai-pegawai kat bawah ni struggle sebab pegawai atasan lah menjilat. Sir, hari ni